Abang Tanjak dah ada tanjak. Tapi kerisnya dekat mana? Kat mana keris Abang Tanjak? Ni. Ini dia keris Abang Tanjak. Besar tak besar? Macam mana nak masuk dekat sini? Abang Tanjak masih di sini. Ingat kecil-kecil anak ke loan LPPSA ni? Korang tengok je. Tak susah. Loan LPPSA ni senang saja. Senang saja. Korang bagi payslip je. Bagi payslip dekat kita orang. Kita orang cekkan berapa banyak kelayakan yang korang boleh loan. Ada orang kelayakannya 3,000. Mungkin boleh loan sampai 500,000. Tapi tak semestinya korang kena loan 500,000. Kalau korang nak loan 400,000 pun tak ada masalah. Ni salah satu contohnya korang tengok. Okey, loan LPPSA ni kecil ke? Tak guys, macam ni rumah ni, tanah sahaja 56 kali 79. Berapa tu? 4,000 lebih kaki persegi. Siap dengan rumah. Bukan tanah saja, siap dengan rumah. Apa lagi nak pening? Buat loan siap rumah, siap tanah. Jom. Kita buat house tour sikit. Saya memang nak tunjuk jelas dekat korang apa yang korang dapat. Korang buat loan LPPSA. Ini dia guys. Dengan tanah luas macam ni. Rumah 1,600 kaki persegi guys. Bukaan 36 kali 46. Besar tak besar? Sangat-sangat besar guys. Rumah ni berkapasiti 4 bilik 3 bilik air. Jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Masuk-masuk je korang dah jumpa dinding ni. Korang boleh layarkan dengan console table kat bahagian depan ni. Di belah kanan korang terletak 2 bilik. Belah kiri saya satu, belah kanan saya satu. Kat sini ada 1 bilik air. Di sini adalah master bedroom. Siap dengan house tour saya bagi. 1,600 kaki persegi. Bukan kecil-kecil anak. Jom. Kita santai-santai je. Tapi korang nampak macam mana apa yang korang dapat. Siap ada dengan teres lagi. Komplit, tak payah pening-pening. Zero deposit guys. Alright guys. Di sini terletaknya bilik yang ketiga dan di sini terletak bilik yang keempat. Ini adalah bilik air yang kedua. Agak unik. Korang tengok. Sizing unik. Dari segi macam mana untuk lakaran plan, jangan risau. Kita ada draftman yang akan lakarkan korang. Bagi design, korang tak payah pening kepala. Jumpa saya Pahlawan Property, kita akan desainkan untuk korang seperti ini. Korang boleh dapat. Dan di sini adalah bahagian dapurnya. Untuk loan jangan risau. Korang loan lah berapa pun, korang nak siapkan dengan tabletop pun tak ada masalah. Jom, saya nak bawa pergi bahagian belakang. Jom. Rumah ni apa yang best ni? Siap ada yard guys. Siap ada yard. Di sana bilik air yang ketiga. Siap ada yard kat belakang untuk korang lepak-lepak. Contohlah malam-malam pening kepala, gaduh dengan bini ke, lepaklah sini. Apa masalah? Ini bukan bilik, ini store. Nampak? Ingat kita punya designer main-main ke? Datang, bang, nah ni payslip. Tak payah pening. Nah ni payslip, okey, boleh buat loan berapa? Okey, abang settlekan design, abang settlekan semua, abang buat je semua, abang Tanjak settlekan semua. Tak payah pening-pening. Siap, tahu-tahu siap, duduk. Tinggal bayarlah bulan-bulan. Alright guys, seperti biasa guys, buat korang yang memiliki rumah seperti ni, boleh hubungi Abang Tanjak, Pahlawan Properties. Jom, kita masuk ke dalam. Ingat, Pahlawan Property semestinya kediaman seindah istana. Assalamualaikum.